pemain-pemain muda yang diwakili ataupun yang mewakili pasukan PSM Mavericks. Saya suka kerana saya tak sabar untuk nak melihat pemain-pemain muda ni, dan ini pengesahannya yang akan turun sebentar nanti secara penuh. Kalau kita lihat Aida, semua pemain ini ialah paling senior pun 18 tahun dan paling muda mereka berani menyeraikan 16 tahun. Itu satu pujian kepada pasukan PSM Maverick. Saya kena bagi tahu juga nama coach ni, banyak kali kena bagi tahu. Coach Izwan, Coach Azmi, siapa lagi? Coach Zul Helmi, semuanya daripada sekolah-sekolah sukan Malaysia yang memimpin anak-anak muda untuk mewakili pasukan PSM Mavericks ni. Ya, betul. Tapi saya juga bagi pujian kepada pengurusan. Sebab apa? Saya ada borak-borak dengan coach tadi. Ini kali pertama semua pemain PSM Mavericks yang beraksi untuk Division 1. Sebelum ni mereka tak pernah. So ini pengalaman baru untuk pemain PSM Mavericks. Jadi kita nak tahu yang lebih lanjut, kita akan bersama dengan pengurus Encik Huzaidi Hussein. Coach Asrul pun kat sini, lupa saya. Sorry coach. Jadi selamat datang ke saingan STL. Hari pertama PSM Maverick kan. Okey. Sebagaimana saya juga ada kongsikan, pemain PSM Maverick ni adalah pemain muda, 16 tahun, 17 hingga 18. Mungkin tuan boleh kongsikan, kita tahu ini pendedahan untuk mereka, tapi kenapa berani menyeraikan pemain usia semuda 16 tahun dalam pentas tertinggi Division 1 ni? Okey, terima kasih Lan. So kita tahu bahawa Sekolah Sukan Malaysia kita mempunyai program pembangunan sepak takraw. Ya, betul. Dan mereka ni merupakan bakal pelapis pemain-pemain negara satu hari nanti. So STL ini merupakan satu pendedahan yang bagi saya sangat penting, sangat berguna. So mereka boleh bertanding dengan pemain-pemain senior, pemain-pemain yang lebih berpengalaman, pemain-pemain kebangsaan. Di situlah pengalaman yang mereka akan raih dan akan jadi pemain yang lebih matang satu hari nanti. Saya suka jawapan ni. Okey, baik tuan. Kalau ikutkan ialah bila pemain-pemain muda ni, macam mana kita nak terapkan supaya mereka ni jangan takut bila berdepan dengan walaupun sebelah tu pihak lawan bagaimanapun. So kita memang di Sekolah Sukan Malaysia ni kita ada program, pelbagai program lah yang telah diatur oleh jurulatih. Latihan pagi, sebelah petang, latihan hujung minggu dan juga kejohanan-kejohanan pendedahan yang dibuat oleh jurulatih. Dan kita juga di sekolah kita ada psikologi sukan dan sebagainya yang boleh membantu atlet-atlet ini untuk dari segi ketahanan mental dan apa juga cabaran yang mereka hadapi, apa juga tentangan yang mereka hadapi, mereka boleh atasi. Baik, sebagaimana tuan kongsikan dan juga kita mengetahui ini pendedahan untuk mereka dan kita harapkan satu hari nanti mereka antara pemain terbaik. Tapi secara peribadinya tuan, untuk pasukan, apa yang tuan mahukan dari anak-anak ni untuk beraksi peluang pertama dan juga di saingan Division 1 ni sebenarnya? Okay, memang sudah pasti sebagai pengurus, saya memberi sepenuh kepercayaan kepada barisan kejurulatihan saya yang telah melatih mereka sejak dari awal dan mereka lah yang sebenarnya mengenal pasti bakat-bakat hebat sepak takraw negara ini. Dan sudah pasti saya nak mereka jangan takut, jangan gentar, masuk gelanggang, lawan sehabisnya, jangan kasih peluang, jangan risau. InsyaAllah kalau mereka berusaha bersungguh-sungguh, saya yakin dan percaya kita akan dapat mencipta sesuatu yang sensasi pada malam ini. Baik, terima kasih tuan. Semangat nampak.